Hai, saya Aida. Okey, saya agensi promosi. Okey, korang yang ada di sekitar Johor ni, jomlah kita melawat ke Pulau Kukuh. Sebab banyak macam-macam yang sebenarnya kita duduk Johor ni tapi kita pun tak tahu dekat dalam Johor ni ada tempat menarik yang macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya selaku jawatan kuasa khas untuk program kali ini, alhamdulillah berada pada kedudukan yang baik. Pagi ini cuaca yang elok, sejuk dan semua telah selamat berada di dalam bot dalam perjalanan menuju ke Pulau Kukuh. Okey, semoga perjalanan ini nanti dapat rahmat daripada Ilahi dan selamat pergi dan balik. Amin. Selamat semua, saya nama Wong dari Fakulti FCK. So, selamat datang ke Pulau Kukuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Wilson dari Fakulti Komputeran dan jadi program ke Pulau Kukuh bersama dengan staf FC. Thank you and selamat datang ke Pulau Kukuh. Hai, nama saya Mira Shini daripada Fakulti Komputeran. Selamat datang ke Pulau Kukuh. Hai. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Azrul Hussein, Manager Fakulti Komputeran. Okey, hari ini kami akan mengadakan program eksplorasi ke Pulau Kukuh. Sama-sama kita saksikan eksplorasi ke Pulau Kukuh dari Fakulti Komputeran. Dari saya, Safura Jumai. Yang ni dah penuh. Susuk benih dia yang puting dia kat atas katanya macam mana bentuk puting dia? Okey. Masukkan terus ke dalam ni. Jangan kat dengar. Okey. Okey, lulus. Okey, 10 markah kat naninya. Yang ni Kita masukkan ke mana? batang ni Batang? ke dalam lumpur sehingga mencecah di paras bawah. Macam mana nak tahu? Kita rasa di tapak tangan. Tapak tangan. Okey, Okey, lulus. Dah okey. Cuba Lagi angkat. satu tandanya. Tanda? Dia tak Oh. Okey. Macam mana? No. Okey, yang ni dah. Okey. Student ni macam mana dah okey? Okey, lulus. Kasutnya sangat lulus. Sangat lulus. Okey, mana yang Thank you.